tercetusnya idea untuk buka campsite ni kerana terdapat peluang dan sambutan yang hangat dalam kalangan kampus bagi aktiviti perkemahan inilah. Melihat kepada jumlah masyarakat Malaysia yang berminat dalam aktiviti perkemahan ini, ia telah membuka mata dan minda kami untuk menyediakan tapak sewaan bagi aktiviti tersebut. Saya Siti Raudah, pengurus Diblis Campsite. Jom jelajah usahawan Johor bersama saya. Saya Siti Raudah binti Afandi. Saya merupakan seorang pengurus di Diblis Campsite. Kami telah menjalankan bisnes sewaan tapak dan juga pondok bagi aktiviti perkemahan dan juga perkelahan. Diblis Campsite ditubuhkan pada Mei 2023 dan antara keunikan yang kami sediakan di Diblis Campsite adalah kami menawarkan tapak yang luas dan selesa, juga menawarkan harga tapak yang berpatutan bagi aktiviti perkemahan dan juga perkelahan. Antara kemudahan yang kami sediakan di sini adalah tandas, bilik mandi, sinki, plug point dan juga mini surau. Kami menggunakan sumber air yang bersih iaitu air SAJ. Diblis Campsite juga menjadi port bagi kaki pancing kerana terdapat pelbagai hasil laut yang boleh diperolehi di sini. Tambahan, aktiviti menangkap ketam dan sauk udang juga menjadi tarikan di antara para pengunjung. Lokasi Diblis Campsite yang berhampiran dengan pantai dan suasana kampung juga menjadi salah satu tempat yang strategik untuk menarik minat para pelancong datang ke sini mencari ketenangan. Permukaan laut yang landai juga sesuai untuk para pengunjung melakukan aktiviti bermandi-manda, namun pengawasan ibu bapa bagi anak-anak wajiblah dititik beratkan. Aktiviti perkemahan ini merupakan salah satu aktiviti yang mampu mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga, rakan-rakan dan juga kenalan baru. Kami bertempat di lot number 303 dan 304 Kampung Pungai Pengerang Kota Tinggi Johor. Dari arah Batu Layar boleh terus dan selepas Sri Mekar Campsite akan jumpa di Diblis Campsite. Dari arah Pengerang akan bertemu dengan Sekolah Kebangsaan Kampung Pungai dan setelah itu baru jumpa di Diblis Campsite. Kami beroperasi pada setiap hari. Waktu check-in dan check-out kami adalah pukul 12.30 hari. Jika berminat, customer boleh terus walk-in ke campsite atau hubungi nombor 014-687-5154 untuk membuat tempahan. Boleh layari media sosial kami di Facebook Diblis Campsite atau Instagram dan TikTok Diblis Campsite. Antara cabaran yang kami hadapi ketika menjalankan bisnes Diblis Campsite ini adalah perubahan cuaca, terutama sekali ketika monsun. Keadaan air laut yang pasang juga memberikan tekanan kepada kami kerana ia akan menjejaskan aktiviti para pengunjung. Di samping persaingan yang sengit di kawasan Kampung Pungai ini, antara campsite juga menjadi kekangan kepada kami untuk tampil ke hadapan. Diblis Campsite mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PUJB kerana telah memberi peluang dan ruang kepada kami untuk mempromosikan Diblis Campsite kepada masyarakat umum. Harapan kami semoga Diblis Campsite semakin dikenali dan dapat menarik minat ramai lagi untuk hadir ke sini. Terima kasih Kerajaan Negeri Johor.